Kita ada sebuah Myvi SE. Myvi SE ni dia masalah sekarang ni. Tengok. Ni masalah sekarang ni throttle body dia. Betapa hitam tu. Macam minyak hitam tu, berkeladuk dalam. Yang ni memang selalu pengguna Myvi, Viva, Alza yang selalu masalah. Ni idle sensor ni. Dia punya sensor ni selalu masalah, timing tinggi ataupun tak lekat timing. Buka aircon jadi gila. Sebab punca dia macam ni. Puncanya kau orang tak jaga throttle body ni dah kotor, melekat ni, tak pernah servis throttle body. Tengok dalam tu hitam, melekat dalam lubang semua, tersumbat dengan hitam karbon-karbon. Melekat habis dalam ni. Sensor ni kalau anda kata dalam keadaan bersih, throttle body kau orang selalu bersih, servis setiap masa. Tengok kotor, servis. Benda ni payah nak gosok. Tapi bila dia bermasalah, maka modal kau orang. Memang makan modal. Sebab sensor ni untuk baca timing ataupun bila buka aircon. Bila masalah benda ni, kalau nak pakai cat ayam tak tahan lama. Kena pakai betul-betul original. Betul-betul original memang harga dia memang tak lampau tinggi. Tapi tak boleh apa bila dah jadi gila, terpaksalah kau tukar benda ni. Untuk mengelakkan timing jadi gila. Bila dia masalah, timing jadi gila. Ataupun timing jadi tinggi, naik tinggi. Ataupun buka aircon, timing tak betul. Penyakit dia ni. Sebab throttle body tak jaga. Lihat throttle body hitam. Ni kita try servis throttle body dulu. Servis throttle body kita tengok. Sensor ni pun kita servis sekali. Tengok macam mana gayanya. Oh, gila melekat hitam dia.